Latihan intensif 2.1 soalan 21. Selesaikan persamaan kuadratik 3x bracket x tolak 5 sama dengan 2x tolak 1. Berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Bila diberi arahan beri jawapan betul pada 3 tempat perpuluhan, kita guna rumus. So kita tulis dulu persamaan kita. 3x x tolak 5 sama dengan 2x tolak 1, kembangkan 3x kuasa 2 tolak 15x sama dengan 2x tolak 1. Bawa semua ke kiri. 3x kuasa 2 tolak 15x tolak 2x tambah 1 sama dengan 0. 3x kuasa 2 tolak 17x tambah 1 sama dengan 0. So A kita adalah 3, B sama dengan negatif 17, C sama dengan 1 menggunakan rumus negatif B plus minus punca B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay. So boleh masukkan sahaja negatif 17 plus minus over negatif 17 kuasa 2 tolak 4 3 1. Alright, per 2 bracket 3. Okay, and then kita pemudahkan 17 tambah tolak punca ini boleh tekan kalkulator. 17 kuasa 2 tolak 12, so akan dapat 277. Okay, perkan dengan 6, pecahkan kepada 2. So ini x, okay, dia minta x. So x yang pertama adalah 17 tambah punca 277 bahagi 6, dan x yang kedua adalah 17 tolak punca 277 bahagi 6. Boleh tekan kalkulator, tapi ingat dia nak 3 tempat perpuluhan. So pastikan awak buat perpuluhan yang betul. 17 tambah punca 277 bagi 6. So bila 3 tempat titik perpuluhan, awak akan dapat 5.607. So yang ini, so tekan ni tolak, so akan dapat 0.059. Okay.